kita, peace is actually the real win lah. So I lebih pilih untuk tenang kali ni sebab tu rasa macam seronok dengan diri sendiri. Versi yang sekarang sebenarnya dia macam tengah healing. I tengah healing, relax dulu tapi I cuba konsisten apa yang nak buat. Sebab tu I choose consistency, I choose peace untuk capai untuk capai goals yang I nak. So kita tukar cara. Dulu mungkin cara waktu orang kata apa, muda-muda, waktu orang kata zaman student lain dia punya fire dalam, orang kata apa, api dalam diri ni. Tapi kali ni cara kita orang kata apa, nak hustle tu cara dia lain sikit. Mungkin setenang-tenang air, tapi di bawah dia tu dia ada macam kawah gunung berapi. Bila dia meletup tu maksudnya kalau dia berjaya tu, berjayalah dia. Sebab kan apa yang dia dah susun, apa yang dia plan dan sebagainya lah.